Selamat datang ke kelas Cikgu Eliana. Hari ini kita akan belajar tentang budaya bangsa tanah air. Mari kita lihat sama-sama teks di dalam buku teks tingkatan 2 halaman 82. Usang dibarui, lapuk dikajangi merupakan peribahasa Melayu yang bermaksud bahawa mana-mana adat atau kebiasaan yang sudah dilupakan dihidupkan kembali, manakala yang lama dibaiki atau diganti. Peribahasa ini jelas menunjukkan bahawa adat dan budaya tradisi yang baik wajar dipertahankan, dijaga dan diwariskan daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui, negara kita Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Setiap kaum dan etnik mempunyai budaya tradisi yang tersendiri. Oleh sebab itu, tidak hairanlah jika negara yang kita cintai ini dikagumi kerana diwarnai oleh kepelbagaian budaya tradisi yang unik lagi menarik. Budaya tradisi tersebut mencakupi pelbagai aspek kehidupan, termasuklah aspek bahasa, makanan, pakaian, permainan, seni mempertahankan diri dan adat istiadat. Adat dipakai baru, kain dipakai usang. Oleh hal yang demikian, hargailah budaya kita kerana budaya melambangkan bangsa. Teks yang telah dibacakan sebentar tadi telah menceritakan tentang keindahan budaya yang berada di Malaysia. Murid-murid nak tahu apa itu budaya? Budaya merupakan satu identiti dan warisan berharga bagi sesebuah bangsa. Setiap kaum di Malaysia mempunyai budaya tersendiri seperti adat resam, pakaian tradisional, bahasa dan kesenian. Jika kita imbas sekali lagi teks yang telah dibaca, terdapatnya isi tersurat dan isi tersirat yang murid-murid boleh keluarkan. Cikgu akan memberi panduan terhadap isi tersurat. Baik, isi tersurat yang pertama adalah budaya tradisi perlu dipertahankan dan diwarisi. Isi tersurat yang kedua, Malaysia kaya dengan kepelbagaian budaya, kaum dan etnik. Isi tersurat yang ketiga adalah budaya tradisi merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Baik, bagaimana dengan isi tersirat pula? Jika kita telusuri teks pada perenggan yang pertama, baris yang kelima, ayat peribahasa ini jelas menunjukkan bahawa adat dan budaya tradisi yang baik wajar dipertahankan, dijaga dan diwariskan daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Ayat ini menjurus kepada isi tersirat. Jadi, murid-murid boleh menghasilkan satu karangan yang berbentuk kepentingan mengekalkan budaya. Isi tersirat yang boleh cikgu berikan adalah yang pertama, mewujudkan perpaduan kaum. Jadi di sini, murid-murid perlu mencari 3 isi lain berkaitan kepentingan mengekalkan budaya. Sila hantarkan kerja yang telah cikgu berikan ini di dalam ruang yang telah cikgu sediakan. Selamat menjawab semua.